team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Musim 2026 menjadi antara musim paling dramatik dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara, khususnya buat peminat bola sepak Malaysia. Ketika ramai menjangkakan Johor Darul Takzim akan terus mendominasi rantau ASEAN seperti kebiasaan, perjalanan kejohanan kali ini membawa cerita yang jauh lebih emosional dan tidak dijangka. Di saat Harimau Selatan tersungkur di pentas separuh akhir, satu lagi kuasa besar Malaysia bangkit membawa maruah negara. Selangor FC tampil mencuri perhatian seluruh Asia Tenggara apabila berjaya mara ke final Shopee Cup 2026 selepas melalui laluan penuh cabaran, tekanan dan detik dramatik. Sementara itu, wakil Thailand, Buriram United sekali lagi membuktikan mengapa mereka dianggap antara kelab paling konsisten di rantau ini apabila berjaya menyingkirkan JDT untuk mengesahkan tempat ke final. Gabungan dua naratif besar ini, kebangkitan Selangor dan kejatuhan bermaruah JDT, menjadikan Shopee Cup 2026 sebagai antara edisi paling dikenang dalam sejarah bola sepak ASEAN. Sejak awal kejohanan, perhatian peminat bola sepak Asia Tenggara banyak tertumpu kepada JDT. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa Harimau Selatan hadir sebagai antara pasukan pilihan utama untuk menjulang trofi. Dominasi mereka di Malaysia sejak sedekat lalu menjadikan mereka simbol kekuatan bola sepak moden di rantau ASEAN. Sejak awal kejohanan, perhatian peminat bola sepak Asia Tenggara banyak tertumpu kepada JDT. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa Harimau Selatan hadir sebagai antara pasukan pilihan utama untuk menjulang trofi. Dominasi mereka di Malaysia sejak sedekat lalu menjadikan mereka simbol kekuatan bola sepak moden di rantau ASEAN. Di bawah revolusi besar yang dipimpin Tunku Ismail Idris, JDT bukan sekadar kelab biasa. Mereka berkembang menjadi organisasi bola sepak lengkap dengan fasiliti moden, struktur profesional dan budaya kemenangan yang sangat kuat. Setiap kali turun beraksi di peringkat Asia Tenggara, JDT sentiasa membawa aura pasukan elit. Corak permainan tersusun, tekanan tinggi dan intensiti permainan mereka sering menjadi masalah besar buat lawan. Namun, perjalanan dalam bola sepak tidak selalu mengikut skrip. Apabila bertemu Buriram United di separuh akhir, JDT berdepan ujian paling besar mereka musim ini. Buriram hadir bukan sekadar sebagai wakil Thailand, tetapi sebagai pasukan yang mempunyai pengalaman luas di peringkat Asia. Kelab Thailand itu terkenal dengan disiplin taktikal, intensiti permainan tinggi dan pengalaman pemain mereka dalam aksi besar. Dari minit pertama lagi, perlawanan berlangsung dalam tempo yang sangat pantas. JDT cuba mengawal permainan menerusi penguasaan bola, tetapi Buriram tampil cukup tersusun. Setiap serangan Harimau Selatan dipatahkan dengan disiplin tinggi, manakala serangan balas Buriram beberapa kali menguji benteng pertahanan JDT. Ketika JDT gugur, Selangor FC pula bangkit mencipta kisah luar biasa. Musim 2026 benar-benar menjadi musim kebangkitan buat Red Giants. Selepas bertahun-tahun berada di belakang bayangan dominasi JDT, Selangor akhirnya kembali menggegarkan pentas Asia Tenggara dengan identiti baru yang penuh semangat dan keberanian. Bagi penyokong Selangor, perjalanan kali ini cukup emosional. Kelab yang pernah menjadi simbol kegemilangan bola sepak Malaysia itu akhirnya kembali ke pentas besar ASEAN selepas sekian lama menanti. Ramai pemerhati pada awalnya tidak meletakkan Selangor sebagai calon final. Mereka dianggap underdog berbanding beberapa kuasa besar dari Thailand dan Vietnam. Namun, skuad Red Giants membuktikan bahawa mentaliti dan disiplin mampu mengubah segalanya.